Wayang Kulit Dolah Rambo, Kisah Hikayat Buaya Putih, Part 5. Tua Pak Dogo pengasuh Doli Tuanku Upati. Ini kau pengasuh kunuyan ada tua iaitu Haji Astapuk Binadara. Kalau tidak silap daripada mata pati Doli Tuanku, kita kena beragak kasi kulengnya. Terus kita lopak dengan sekali lopak kita kena naik belakang di atas gunungnya. Berat. Berjalan perlu ada kena naik lalu. Tak mudah, gerak mudah. Hak tak saya naik duduk bawah. Hari ni kita naik 5. Tuanku Patik, Syulu, Syaik, Pak Dogo. Syamak dia duduk bawah. Duduk bawah ni utun ya wi. Mari momok jala, momok rimakak. Bahaya tanah dilak jo. Oh berat. Bahaya tanah tak takut lagi wayang mati. Aku takut jilat cok. Jilat cok ni kerah mata raya wi. Bala kan lah. Kita pakai naik. Baiklah pengasuh. Biar siapa haja dia bolehkan dok. Yelo makan mu menetak. Yelo melerak akan makan pasir menetak akan makan mu. Kok mana-mana kita kena naik. Sila dari tuaku. Seri petala mau buat akan pakai. Lopak lagi sekali lopak. Naik pula di hadapan ajar sabuk. Siapakah tubuh badan tua nama berderak dia tidak ubah sapa akak seperti semut bala. Ada yang comel kelapa ni amat comel, ada yang lembut mani kelapa ni amat lembut mani, ada yang huduh kelapa ni huduh sangat. Siapalah tuan pakai dia anak Radin. Kami tubuh bergelar badai bernama Sri
Talo Pakurmo Indra, Sri Talo Pakurmo Indra. Namo kami Ajas Tapuk Pinandaro. Kamilah yang duduk mengajarkan anak murid kureso 40 di atas gunung ini selama kelamaan turun gemuruh jakit berjakit silih akhir berganti. Apa kau hajat tuan nama mari Sri Petala? Oh ya, ngasuh saya. Amal ni kini guru, mari nak belajar. Kalau boleh nak tu cari ilmu sikit. Amal tak ada sekuit abuk ilmu ni. Kalau ada setengah kuit, tak bodoh. Nak belajar belakang muda dulu bapa tak belajar, tua datang nak belajar. Muda tua supung kau baca belakang. Muda pun baca. Tua sama dulu kena baca. Mana tahu dah kau orang tua kau muda, ada orang muda nak yawi. Baiklah kalau laki demikian begitu. Tuan nama adalah ia berenek ini dua orang saja yang kami tak terima. Hak lain kami terima. Sudah kena kat kuala. Siapa kau ajar yang tidak terima? Sri Petala Pakurmo Indra. Dan lagi orang tua hak balik belakang tu tak boleh juga menjadikan anak murid kami. Hak lain pak ni amo terima lah siapa bila-bila. Belah mana pengasuh walau pengasuh saya? Begini pengasuh. Bila kala dia waktu bik sebilah kris tu pengasuh. Dia nak pergi makan air supah pada tuan nama dia tu dia celup ke mata kris. Di situ kalau tuan nama boleh rebuk, tuan nama rebuk. Bukan kata kita rebuk kita tak siap, tak ada kita nak pinjamkan sebentar. Tak apa lah, dia suruh patik. Aku tunggu duduk bawah. Tunggulah dulu tuan nama. Tunggu nanti di bawah. Biar kami ajarkan pok-pok tuan nama. Ingat pengasuh. Jangan siapa tak berjaya pengasuh. Amo turun nanti. Mari pengasuh dua pak dokong kita turun di kaki gunung ini. Bapa lah muda-muda dulu demo-demo ni ya tak si belajar. Datang tua lah ni baru nak belajar mau dengar kerah. Dah belakang lidah. Lidah muda kokok nak yawi. Mungkin kokok dah pelah mata. Tak ada gapo. Buat-buat amal ni dulu pun kalau buat sekolah. Tinggi-tinggi belakang dah. Berapa kerja dah nak yawi. Kalau nak belajar kena terima dulu ilmu ni. Kalau tak kena hak ni, amal tak boleh terima menjadi anak murid. Ni tak ada, tak kena mula-mula. Kalau tak kena tak boleh. Kalau tak kena, tuan nama kena turun juga di bawah. Hak kena saja amal terima. Kata mana? Hayat amal mula-mula tuan nama kena kata namun tasa pak kawan turun sama samun tasa. Ya. Aku tak boleh semua siapa gelak gelito. Lawan tu laku nanti kat tu. Kita belajar, dia ajar Siapa kau boleh baca dalam tu ramai-ramai. Begini aja. Biar amo dulu baca. Tuan amo nak baca, tuan amo tahu dah. Amo dengar sekali boleh dah amo. Otak amo ni otomatik ni. Cuba tuan amo baca. Namo tasa pak kawan tu rotong sama samu tasa. Masuk tuan amo ke bilik sama-sama dengan anak murid kau sopak boleh. Jaga, tengok. Biar steady. Nok seribu daya tak seribu dali. Aku tak kena sana aku tinggal nak baca. Baca hak ni nama kapo ni. Amun orang panggil kalau kapo cik sain. Kalau kau dengar kau kata baru mau tak kena cik sain, orang kena habis sain. Bacalah sain. Habis dulu dah. Namun tasa pak kawan tu rontong sama sambung tasa. Tuan nama pun bijak juga. Sama sekolah tinggi dia tu. Sama di katen ni atas. Pagar di katen 7. Sama dia makin robak. Nak buat sekolah cikgu. Masuk ni. Syukur lah kena lipat aku. Baca lah tuan nama merasa tak boleh. Ni betul rasa tak boleh bro. Tapi malah lah. Kalau ajar sikit tak boleh bro. Boleh juga cuba tuan nama baca dulu hak sana. Halo. Nama Tasha nama apa belah kali nama. Tak kena. Pahala anu
baca biar molek namun tak siapa kawan teruntung sama sama tasya. Namun tak siapa kawan terpikul tika wagi. Orang kata pandang kena dengan molek. Tunggu biar nyata. Namun tak siapa kawan teruntung sama sama tasya. Kena. Namun tak siapa kawan teruntung sama sama tasya. Tu kena tahu. Nenek kata ada kapal ini. Ya ini aku ada. Kalau kita baca mula tadi kau. Baca nanti dekat nak prima itu baca. Mana boleh kan nak belajar kena baca. Tu dah belajar selok. Ajar so tadi. Satu persatu. Mana boleh orang lain boleh. Belakang nanti tu nama tak boleh. Cuba sekali. Cuba dulu. Tak boleh mana tak boleh kalau tak terang. Kalau belah tu mungkin tu aku nak ayah nama kapur ni. Orang panggil sama. Masa duduk Thailand dulu ciri tu. Mari dia Malaysia duduk nak orang makan. Oh nyamuk ketik nyamuk kodoh. Tu ingat sekarang lo ni. Kadang-kadang tok piti tu dalam poket dengan minut tu. Masa lu nak ayah. Tu yang kita kata Pak Ayah setengah. Seluk nak ayah ada 2.15. Tak ada butek. Kelakar sungguh tu nama. Kelakar duk kok. Gini gua ajar satu-satu. Hari ni mungkin tu hak apa aku kata. Hari ni kena duk masuk kena lagi tu. Boleh Dengar sama. Nanti dulu orang tak kata lagi. Nanti dulu orang tak kata lagi. Kilo sungguh orang ni. Aku keliput dalam muka. Aku berlepas. Mata dia keliput lama. Aku berlepas. Tak ada apa dah lagi ni. Tak ada apa dah lagi ni. Orang ni gila. Akak saya kasih. Dah cukup kasih. Orang kata tengok. Belajar ini untuk dengan ajar setapuk Bidadari. Ajar setapuk Bidadari dia terus kena dah klik. Ayo Pramai jaga dengan alamat. Walau ayo sama dia juga Said nak ambil 9 klik tidak dapatkan sekali-kali. Lalu berkata Seri Petalo Paku Rumah Indra kalau dia tak naik buat kira air putih ataupun hitam. Tak boleh anak daki. Lapak dengan sekali lapak Seri Petalo mengadap ke peluk aja sabuk ini dan berpihak. Seri Petalo Paku Rumah Indra. Jangan tu nama berpura-pura niat nak belajar atakan pengasuh tuan nama sebab kami kena kelih napuk tengok. Semata-mata tuan nama ada orang kata niat, ada dan juga ajak. Betul sungguh ajar setapuk Bidadari. Kami tidak biasa berlawak, kami tidak pernah menipu. Kami nak berterus terang dengan tuan nama. Berilah pinjam pada kami iaitu sebilah kerih paspor Junta Kawira. Kerih paspor Junta Kawira usah pada tuan ramo. Kalaulah keluarga nenek kami mari sekalipun kami tidak boleh. Bui itu adalah pesakok ayah Dria akan bono. Tululah ajar setapuk Bidadari. Kami bukan nak jual, bukan kami nak gada, tidak. Kan sekali-kali kami nak melulukan orang di dalam kesusahan. Kami tak boleh bagi. Tululah ajar setapuk Bidadari mu tak erti bahasa Seri Petalo. Aku tak boleh beri kepada tuan nama Cis. Ajar setapuk Bidadari sia saja tuan nama guru. Ia jadi pada di atas gunung ini. Kami nak ambil buat kebaikan pun tuan nama tidak berikan sekali-kali. Ikutkan hati tuan nama. Selagi kami tidak patut lepak gerak, tidak gila lagi kami tidak beri. Seri Petalo Paku Rumah Indra mago pertama mago. Sebelum masuk ke pu, sembilan kali paspor Junta Kawira boleh.
Petala Pakur Mak Indra. Rupa-rupanya dia ada niat tak molek, dia niat huduh pada aku baik Seri Petala. Datang kemari Seri Petala. Mula seekor bukan kata manusia tidak. Tuan nama adalah seekor bapa anjing. Seri Petala tubuh dengan tubuh menjadikan seekor anjing. Lalu berkata pulak Seri Petala, tuan nama pun ajar Setapuk Bidadari. Kalau aku pandai klik, tuan nama tak ubah kata sebagai seekor kucing, lalu menjadikan seekor kucing. Kucing dengan anjing beramakkan pula Allah ke barat-barat Allah timur-timur Kau guru nampak jatuh derah. Celaka sungguh Seri Petala Pakur Mak Indra. Kami supoh dia menjadikan anjing, dia supoh kami menjadikan kucing. Kucing dengan anjing bila kena kucing. Amo kalah lagi kepada dia kali yang kedua. Sekarang ni ingat, wahai bu, murid-murid amo yang telah lama. Hari ni kita kena buat dengan cara mana? Cara mana pula guru? Hari ni amo terlanjir bogeh, tuan amo terlanjir bogeh. Kita pakat telanjir jangan ada sorak kain di tubuh. Sorak baju daripada badan kita teru. Kita masuk tentu tak dia lari kepada kaki kita. Tidak mengapa dah perintah daripada guru. Akan daripada ajar Setapuk Bidadari. Buat kain baju. Telanjir bogeh terkiam masuk kepada Seri Petala Pakur Mak Indra. Amo lari, amo takut ini amo takut pelak pengasuh. Amo takut ke musuh, amo tidak takut kalau aku dah mengkiap gini. Amo takut kepada ajar Setapuk Bidadari ni mari kena digenunyuk sekena pasal daging cocok nikah sekena seni tulis. Lah mana nak dia baca ayat gapo ini nama? Pasti ada dah ayat dia nama tasa kawan tu rontong sama tasa. Boleh bit dia dah. Bukan soal ilmu. Soal bernama wajib nak baca tu ingat asyur tu. Dia mari di hadapan amo dengan telanjir bogel semua sekali dengan murid-murid dia kurang 40. Telan. Ya. Wish. Cai, hari biar hari. Boleh tahan. Cai, pada mana dia nanya bogel? Pengasuh amo antara 3. Tolong pengasuh telanjir. Kalau pengasuh tak telanjir dia tak lari nak ayawi. Kena lepas punya telanjir. Kalau tak tolong abang sama kena telanjir. Mana tengok? Tak boleh. Dia meniak saya bawa batik telanjir okey apa tu? Batik gila habis nak ayawi. Tolong lah abang mak tolong ke dia mau kalau abang mak tak tolong siapa tak tolong. Batik kena telanjir juga tu aku. Telanjir belakang pengasuh ayah. Allah malu. Kalau jalan ni kira kali hunga. Kutak kati. Walah sana.
Begini, siapa teraku bagi sebelah? Batik gelo teranya. Ini apa dia mula tu? Okey, kau dekat ni. Kita buat undi ya. Undi mana? Hok mula-mula biar mu kata dah, biar mu kata. Bemak biyo hambo bemak biyo hambo bemak biyo hambo bemak. Wano berat dah bemak tu. Bemak tu dengar lanya. Lanya. Malu. Buka molek lawak lain, buka molek. Tu dia. Nanti ambo be. Kau nanti ni bakal kai sipu lah ni, bukan kau kai. Lanya molek Allah lah. Biar cak hancur dah ni. Telanya ekor telanya. Ngasuh, dah cukup ngasuh. Telanya ke bagi. Unga akan masuk dia depan aja sabuk pindah dalam boleh. Lagi sama tak ada lagi. Gimana? Bemak tu hanya kau bemak. Demo tu dia. Tak ada kait. Sorap ni. Alalah malunya. Kita jatuh lah buat dia je. Hanya duduk ketua wilayah kau ke bemak hanya. Goyak malu masuk sinarian nak wi. Telanya ni ada upah ni ada gaji. Gajo bayar suruh telanya upah. Molek balas sana kau tengok kan. Aku nampak pakai dapur lah kau. Lagi tutup itu. Ya. Gua nombor tu telanya naik. Orang lain mesti no yang dia memang. Aduh, memang mati gua kapu buat memang tu. Dibakar kai. Oh, tak ini. Orang pakak laki you lah. Aku kata nak pakai kain. Aku tak pakai kain lagi. Bemak sakit semut. Tak bemak sakit semut. Bemak duduk tu. Balang semut lah. Gigi. Malu lah aku mula yawi. Oh pakai kain duduk kau. Dia telanya sementara kita telanya lama. Begitulah di dalam Sehibuli kayak berkata di dalam cerita ini. Bagi pihak Ajas Tabuk Pinedaro habis ikhtiar. Habis jalan seru ke pelemo antara ketiga, iaitu pelemo yang bernama Hulu Balan Timur Sari, Hulu Balan Leso Batu, Hulu Balan Batu Gile. Tunggu belah pergi dengan Seri Petalo Pakurma Indra, tidak menahan Seri Petalo Pakurma Indra. Dan juga pengasuh tidak menahankan diri. Lalu bertanya orang tua Pak Dago. Berkata orang tua Pak Dago, Hulu Balai Timur Sari tua lo mencucuk api yang teramat besar. Mugi bakal dia menjadi kecai asal timur balik ke timur. Jawab kata ya, hok 2 ekor lagi tu, hok 2 ekor lagi Hulu Balai lesung batu. Mungkin kata dengan besi yang keras pasti dia akan pecah, hancur berpula-pula sedia kalau adat zaman dulu bermula. Hanya Ajas Tabuk Pinedaro buat gitu tak kena, buat gini tak kena. Lalu berhadap depan dengan Seri Petalo Pakurma Indra di tengah pada luar sarjana padat. Baik Seri Petalo Pakurma Indra kalau sungguh tuan nama boleh tunjuk benda ni, kali ini barulah aku lemah, barulah aku taat apa perkataan tuan nama. Aku boleh bui ke sebelah ke paspor John Takowiro. Ayah surah Ajas Tabuk Pinedaro, apakah tuan nama buat? Ajas Tabuk Pinedaro
tunjuk akan kelangi untuk menjadikan istana yang telah pada amat comel boleh. Aku tunjuk contoh kepada Tuan Nama Seri Petala. Aku seorang guru mengajar anak murid kuasa 40. Aku cukup ilmu di badan, ilmu di tubuh. Hari ini aku tunjukkan dengan seputu jari tunggu istana terlampau ni amat comel. Istana terlampau ni amat lawa boleh. Kau Tuan Nama hapus ke perbuatan aku. Tidak mengapa ajar setapuk binadar. Asalkan dapat aku menolongkan manusia di dalam kesusahan. Kalau sungguh aku anak baik, bakal basawa 3% bakal beramal. Ingat tutupan awal kerja mulut arkab arki kipah lanur jatuh pagi. Kalau sungguh aku anak Tuan Sri Ike Selabanu, nenek aku yang bernama Datuk Sangkala Ganggo. Tok lain tok bukan moyen, aku adalah Sangkala cerita. Aku nak tunjuk dengan sebutan jari, aku nak minta lebih. Kan tu, iaitu Malika telah beramal jawab boleh. Tuan Nama tengoklah, wahai ajas tapuk binandara. Aku bukan nak adu bijak, bukan kata aku nak jual pandang. Cuma aku nak sebelah ke paspor junta koir itu, aku nak menolongkan manusia di dalam kesusahan. Dia disumpahkan oleh pendukung ayah dia menjadikan seekor boyo putih. Tolonglah ajas tapuk binandara. Ya sungguh Seri Petala Pakurma Indra. Kalau dulu aku tidak terimamu sebagai anak murid sebab aku telah terpandai. Aku telah terlitah daripada hati aku. Tuan Nama pandai dari litah apa? Abang Seri Petala Pakurma Indra. Kalau abang nak sebilah ke ini abang sanggup nak kahwinkan dengan Patik. Tidak mengapalah kalau aku dah makian gitu. Tapi Tuan Nama kami tidak boleh kahwinkan selalu sebelum pada kami turun memulih ke seekor boyo putih. Selepas saja kami memulih ke boyo putih itu, barulah kami boleh akan kita bernikah kahwin di sebuah gunung ini. Tak apalah Abang Seri Petala Pakurma ini. Ambil lagi ini, jangan kata nak pinjam nak pakai selama-lama pun tidak apa nak ya ui. Sikit tapi jangan lupa nikah juga ke mana-mana. Biarlah jadi hak nombor ni, tak apa lagi nak ya. Kalau kita tak nikah dua mati pejam mata tak rapat nak ya. Kalau berlaku tidak mengapalah, wahai ajas tapuk binandara. Duduklah baik-baik Tuan Nama sekali ini, kita ikat kata kita bertunai lah ni dulu. Bila kalau cukup musim sampai ketika abang naik semula ke gunung ini, kita membuatkan perhitungan kali yang terakhir kita menikah ataupun kita kahwin. Terima kasih tidak terhingga. Seri Petala Pakurma Indra, capakkan sebelah kiri, panggilkan sekadar pengasuh-pengasuh, tunggu kapal di kaki gunung Beleh. Bagi Tok Seri
Pitalo Pakurma Indra. Bila kalau dapat gas bila kipas pojom takawir. Ada di kenang kaki tangan kiri dia, turulah dia. Iaitu ke kaki gunung Telapan amat tinggi. Terus mengajak ke pengasuh dan juga pengasuh untuk menuju ke sebuah kolam permintasi Samandra. Tepat seekor buaya putih yang menangguh azab sengsara kalau tiada kulit bercira isi terdengar tulang. Terus berjalan lagi dengan belayar muda. Ayo tiba menuju pulaknya. Sri Pitalo Pakurma Indra dengan pengasuh antara berlima berjalanlah untuk masuk ke kolam permintasi Samandra. Kisah di sini tempat di mana ayat seorang tua putri. Tua putri adalah yang bernama Tua Putri Sameri. Tua Putri Sameri ini dia bertapa di mana tempat? Dia bertapa di Talibo, Taliban, Tali Putih, Kajan Sokma. Bila cahaya Sri Pitalo Pakurma Indra yang sudah duduk berjalan di pada luar, cahaya latah naik, iaitu ke Talibo, Taliban, Tali Putih, Kajan Sokma. Berkata dia Tua Putri Sameri, lelaki apalah telah panik amat indah, lelaki apalah yang telah panik amat comel. Bagi pihak Tua Putri Sameri, setelah dia hidup berbelah-belah tahun, dia tak pernah lagi keli lelaki membawa kain cahaya. Pejukan tunggang kuda, sewahkan ambil Sri Pitalo Pakurma Indra berehat. Halo. Makin akan dekat, makin akan lawa, makin akan dekat, makin akan jamin. Bagi pihak Tua Putri Sameri, sewahkan ambil Sri Pitalo Pakurma Indra berehat.
Maka sekian dulu adik kakak. Kelado dari ada program lagi di sini yang bersambut cerita ni adik kakak. Cerita hamba bawa ni bukan kata cerita seminggu, dak cerita sebulan. Sebulan kalau bawa semalam ni hamba dah termakan 30 tahun setengah. Adik kakak boleh clear, hamba tidak bawa cerita karut, hamba tidak bawa cerita kaca. Cerita hamba ini adalah kalau silap guru hamba dulu tulis, maka silaplah yang hamba bawa. Sekian, terima kasih, selamat malam. Jikalau ada terkasar bahasa, tersilap kata, mohon apa serta maaf daripada ujung kaki sampaikan ujung rambut. Dan hamba sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.